Sampai kita tak tahu nak beza dah. Orang awam, nak undi mana? Subhanallah, ni zaman. Zaman orang jadi tak boleh nak beza, nak cari kebenaran sudah menjadi terlalu samar. Dia akan sampai satu zaman ini khalifah kepada umat Islam, bahkan khalifah yang akan memerintah alam ini. Bukan dia perintah orang Islam saja. Zaman itu seluruh manusia akan tunduk dengan Islam. Maksudnya harapan itu cerah. Cuma yang Allah akan soalkan ialah apakah setiap daripada kamu menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan kapasiti masing-masing, dengan kemampuan masing-masing untuk membangkitkan Islam, untuk menjulang Islam, untuk mempertahankan umat Islam. Buat atau tidak kerja. Allah tak tanya duk zaman siapa. Duklah zaman siapa pun, zaman Fir'aun kah kamu, zaman siapa pun yang memerintah, Allah tanya apakah yang kamu lakukan kepada Islam dan umat Islam. Buat tuan. Jadi malam ni kita cerita tentang Imam Mahdi bukan untuk kita semua tunggu tiap hari. Bila nak main ni? Lambat lagi kah? Itu sebab tu saya mukadimah yang tu tuan, supaya kita faham. Bukan cerita ni untuk kita semua tunggu. Untuk tunggu dan tak buat apa. Oh, maksudnya satu hari Islam mesti memerintah bumi ni. Ya. Dan zaman itu yang Nabi sebutkan tentang Mahdi ini, zaman itu belum berlaku sampai malam ini. Maksudnya hasil dari mukadimah saya buat tadi, kita pun faham kita perlu bekerja dan kita perlu berusaha untuk memartabatkan Islam dan membela umat Islam.